Hari ni saya nak ajar you all cara nak pakai corong aero chamber bersama dengan pump inhaler. Step pertama, buka dulu penutup dan goncang dulu pump. Lepas tu, pasangkan pump ini ke hujung corong. Sini adalah mask untuk attach pada muka. So, you pasangkan pump ini di opposite dia. Lepas tu, letakkan mask ini ke atas permukaan muka. Pastikan ia tutup hidung dengan mulut. Dan bila you letak mask ini, pastikan seluruh kawasan ini tutup rapat dengan muka. So katakan ia dah tutup rapat dengan muka dah, then baru you tekan satu puff. Dan you boleh bernafas macam biasa untuk 5 ke 6 pernafasan. Kalau you guna untuk kanak-kanak, you boleh kira pergerakan flap ini. Setiap kali bila anak you bernafas, yang ini dia akan bergerak macam ni. Up, down, up, down, up, down. So satu pernafasan dia akan gerak macam ni. So you boleh kira sampai 5 hingga 6 kali. Lepas itu, you just keluarkan mask ini dan bernafas macam biasa. Kalau you punya dos adalah 2 puff, you perlu rehat dulu untuk 1 minit. Lepas tu, yang ini you keluarkan, then you goncang semula, letak balik, dan you buat 1 puff lagi. Siapa di sini tengah pakai aero chamber bersama dengan pump? Cuba komen dan share dengan saya. Klik follow kalau you nak belajar tips kesihatan dan ubat.